Apa azam YB dengan Bella untuk Raya 2026 ni? Dalam satu sesi promosi baju Raya Primavalid yang berlangsung baru-baru ini, nama Syed Saddiq dan Bella Astilah sekali lagi mencuri perhatian netizen. Ketika sesi soal jawab bersama media, YB Syed Saddiq diajukan soalan ringan berkaitan azam Raya tahun ini. Namun situasi menjadi lebih mencuit hati apabila beliau secara spontan menyebut bahawa soalan itu lebih sesuai dijawab jika Bella Astilah ada sekali. Jawapan bersahaja itu terus mengundang reaksi para wartawan dan tetamu yang hadir. Suasana menjadi lebih santai dan disambut dengan gelak tawa kerana cara beliau mengaitkan jawapan dengan kehadiran Bella dilihat sangat spontan dan jujur. Klip pendek dari sesi tersebut kemudiannya tular di media sosial. Rata-rata netizen menganggap momen itu manis dan menghiburkan. Ramai yang meninggalkan komen positif serta mengatakan gandingan mereka nampak serasi ketika muncul bersama dalam beberapa acara sebelum ini. Tidak kurang juga yang terus berseluruh dan mendoakan agar hubungan mereka berakhir ke fasa yang lebih serius pada masa akan datang. Ruangan komen dipenuhi doa dan kata-kata sokongan daripada peminat. Walau apapun, kedua-dua mereka masih mengekalkan pendekatan profesional di hadapan media dan tidak memberikan kenyataan khusus mengenai status hubungan peribadi. Yang pasti, momen spontan di pentas promosi Primavalid itu berjaya mencuri perhatian ramai dan menjadi topik hangat perbualan netizen menjelang musim perayaan. Azam YB dengan Bella untuk Raya 2026 ni? Azam untuk Raya itu nanti kena tanya bila Bella ada sekali.